Pagi semalam juga saya sempat pergi dibawa oleh Yang Berhormat Datuk SF pergi ke pusat pengurusan bencana yang kita sediakan di Pejabat SUK ni, dan ia sangat baik kerana pusat pengurusan itu dilengkapi dengan semua peralatan komunikasi. Jadi walaupun kecil saja bilik dia, tapi kita boleh beroperasi dan mendapat maklumat-maklumat terkini ya, tentang meteorologi, tentang ribut, apa nama tu? Ribut itulah. Dan kalau ikut awal dikatakan beberapa negeri terlibat termasuk Perak lah. Jadi tapi saya dipahamkan dia, alhamdulillah dia tak menggancam sangat. Dia lalu dia lalu ke Perak Selatan, Selangor, dan dia pergi ke Laut Cina Selatan. Walau apa pun, seperti mana saya sebutkan sebelum ini, kita akan bersiap siaga. Pusat pengurusan bencana akan terus memaklumkan secara live kepada pengurusi bencana daerah, iaitu DO. DO akan alert tim dia. Tapi saya pergi dah 2 tempat ni, saya tengok memang DO dan juga tim dia di semua daerah memang tip-top lah, bersedia. Terutama JKM yang menyediakan makan, bukan saja mencukupi, melebihi. Persiapan-persiapan lain termasuk kemah. Maksud saya dari segi kesiapsiagaan kita, dari segi persiapan di semua pusat PPS yang selama ini menjadi regular telah pun bersiap sedia, kecuali beberapa sekolah menengah yang ada calon-calon peperiksaannya, kita cuba elak daripada menggunakannya. Kalau terpaksa, saya ingat di Hili Perak ada satu sekolah yang terpaksa, itu pun kita pisahkan di antara Dewan Peperiksaan dengan tempat penginapan. So untuk ribut tropikal tu memang Perak tak ada terjejas? Saya tak dapat maklumat yang mengatakan kita terjejas teruk. Tapi dalam laporan awal meteorologi mengatakan bahawa Perak di antara negeri yang terlibat.